Kau pergi lagi. Tak tahu lah bagi cakap apa. Tapi kalau boleh pernah ni, kita berusaha lagi lah kan? Berusaha untuk lebih jadi lebih baik daripada tahun ni. Untuk azam tahun ni lah. Tahun ni kurang juga lah, macam tahun lepas. So itulah, terima kasih kepada yang menyokong kami. Tahun baru ni kami ingin meraihkan dengan berhiking di satu bukit. So ya, mungkin tak ada apa-apa sangat. Jom kita orang bawa ke. So kita orang nak shoot dia ni. So pada ni the goal ni. Okay. So jumpa di sana. Guys, hari ni kita nak naik Bukit Pelindung guys. Okay, nak naik Bukit Pelindung. Sebenarnya ada beberapa orang lagi yang akan naik. Jadi tunggu je lah. Kakak-kakak, geng-geng tak lipat. Geng-geng bukan kaki sidai. Okay, beres. Okay, stay tune guys. Let's go. Oh, jauh lagi lah. Let's go. Okay guys, jadi don't give up guys. Kalau nak tahu apa yang ada, don't give up. Let's go. Ada kereta tak? Tak? Ada kereta? Tak? Kata orang muda. Kata Gen Z. Ha? Ada 0.8 lagi. Ha? Kau kalau orang kampung macam mana? Dia dah tak boleh saya tu. Ya. Belum lagi. 1.2 lagi. 1.2. Dia dah tak ubat. Ha. Aku standby. Aku standby. Oh, ke standby lah. Let's go guys. Mak depan ni, Mak. Kata orang muda salah. Bangkok. Oh. Aduh. Aku kisah wadi je. Aku dah dekat dia banyak kali. Tak ajak kita balik. Aku teman dia. 8 km. Tengah buat apa lagi. Jadi body kita sekarang ni tengah move. Tengah wasak, tengah panas. Jadi pastikan kita panas masuk sampai ke atas. Okay, let's go. Lagi. Laju. Atas lagi, Mat. Kita patut ni. Okay guys, cuaca macam nak hujan lah. Sekarang nak sampai dah sebenarnya 1.2 km. Okay, nak sampai dah, tak apa curam dah. Jadi kita teruskan sampai ke atas. Let's go guys. So, winners lah. Winner. Sampai lah.
Sampai. That is our winner. 1.2 km. Sampailah. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Belum sampai. Oh, baik eh. Ada sikit. Baik. Eh. Kita dah sampai ke puncak guys. 1.2 kilo kita jajah, kita tawan Bukit Pindong geng. Easy je. Dah cukup. Satu pun dua. Berapa km? Ha? 1.2 lah. Tunjuk. Depan ni ada tempat yang Memang tempat dia baik. Baik sikit ni. Okey. dapat saya ayuh. Oi. Dapat saya eh. Member dapat saya. Kalau puncak sikit lagi, ada pemandangan pemandangan Kuantan daripada atas. Okey. Let's go. A few inches later. Apa? Sampai. Ha? Let lu. Everyone. Dah sampai eh? Okey. Minit lagi eh? Okey. Okey. Tunggu. Tunggu. Say hello. Guys. Macam mana perasaan? Dia penat lah. Okay. Kaki pakai benda semua. Dah biar sampai atas ni. Rasa happy lah. Happy eh? Puas. Puas lah. Akhirnya kita berjaya juga. Jadi tengok je lah lepas ni apa jadi. Okay. Nak masuk tepuk tangan. Orang tu ni. Yang nak lagi ni yang. Boleh. Alright. Okay guys. Ya. Tengah turun. Dah depan dah. Tengah turun guys. Turun guys, steady guys. Tengah turun guys. Salah guys ni. Salah guys. Yes. Kasih luncur. Aduh, siapa naik tu? Tengok siapa naik tu. Oi. Oh, tu balik. Tak relax. Aduh lah, sampai lah. Wajib nak dekotin. Okay guys, kita nak sampai dah. Tengok. Kat situ. Ha? Di mana? Oh. Oh. Boleh. Okay. Lagi berapa meter lagi? Kita akan sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Let's go. Let's go. Stay tune guys. Okay guys. Sudah sampai. Sudah turun guys. Pukul apa ni? Daripada pukul berapa ni? Daripada pukul 6.45 kena lipat. Kena 45 kali lipat. Naik dekat pukul 7 lebih. Turun naik. Budak-budak Gen Z punya turun naik. Sejam 32 Mat. Sejam 32 budak-budak Gen Z. Oi. Lepas ni kita akan teruskan je bukit lain pula. Betul. Kena naik. Naik sangatlah. Cuba. Tapi sampai atas. Wah. Pandangan dia. Ada sana. Dan sebenarnya turun lagi bercabar kan. Turun yang cuba. Tapi aku sebenarnya boleh naik kalau nak naik. Serius Jadi guys. But Okay. Kau tengok apa ni nak gimana pula kan. Okay. Alright. Stay tune.
Okay guys. Okay. Settle dah naik Bukit Pelindung. Betul. Jadi mana apa perasaan kau? Perasaan mula-mula sebenarnya aku rasa malas sebenarnya. Malas Kalau ikutkan yang you ajak tu malas. Tapi sebab kan tahun baru, so azam baru lah untuk kita jadi lebih aktif sahut cabaran ni. Dan kita orang naik naik bukit tu kan. Dan macam kita orang ni bukanlah orang yang aktif kan. So mungkin agak mencabar sikit lah, tapi boleh lah masa nak naik tu. Dan macam apa yang korang tengok dalam video tu, ada member-member lain juga ikut. So yeah, fun, seronok lah tengok pemandangan, tengok nature apa semua. Walaupun penat tapi berbaloi lah tengok keindahan semua jadi ciptaan Allah. Mungkin lepas ni kita akan pergi terokai tempat bukit lain pula. Semangat tu. Azam baru kena lah. Tahun baru ni. Ni kan. Tahun baru lah kita orang pergi naik bukit. Okay guys. So itulah apa yang kau buat ni. So video part ni mungkin pendek sikit. Video ni mungkin pendek Sebab time nak naik tu macam bayar kan, nak rakam semua. Betul. So kita orang rakam mana yang mampu je. So, mungkin ada part lain pula, tapi mungkin part lain mungkin hari lain. Kalau video ni pendek sangat, tengok apa yang kita orang akan buat nanti lah. So lah, ada apa-apa nak cakap. Cakap Sebenarnya tahun baru ni naik bukit tu penat tapi sampai rasa puas hati lah. Jadi tahun baru ni cakap teruskanlah berusaha, majukan diri anda, jangan mudah mengalah. Jika tiada hari ini, jika tidak hari ini mungkin minggu depan, kalau tidak minggu depan mungkin ini, mungkin bulan depan, kalau tak bulan ni mungkin tahun depan. Betul. Okay, jadi habis penutup tahun baru 2025. Betul. Sekarang ni bukanya tahun 2026 dan kita cuba yang terbaik lah. Betul. Buat yang terbaik berbanding pada hari semalam dan tahun lepas. Kita pastikan tahun ni kita buat yang terbaik, lebih baik, lebih terbaik daripada tahun lepas. Okay. Jadi Belum tahu nak cakap. nak cakap okay. Pada yang tengok video ni, yang menyokong kami, Betul. yang setakat ni 44 subscriber. Betul, 44 subscriber. Kepada siapa 44 subscriber tu, terima kasih lah. Walaupun kepada yang tak subscribe pun sama. Siapa yang menonton, yang like, saya, walaupun konten kami biasa-biasa. konten tak adalah, Walaupun 2 minggu sekali, 3 minggu sekali kita baru upload. konten kita orang tak adalah meriah-meriah sangat pun. Kita just nak lepak-lepak jalan cincin, sembang macam tu je. Tahun ni kita akan mungkin buat yang terbaik lah. Dan mungkin nanti pada 50 subscriber mungkin kita akan buat surprise ke apa. Awak nak bagi hadiah kan? Mungkin lah, santai. Mungkin lah, ada hadiah kalau dapat 50 subscriber nanti. Subscriber, lepas tu kalau 100 subscriber pula, buat benda lain pula. Okay. Jadi guys, Betul lah. buat apa je Buat apa je. untuk hari ni, pergi climbing Bukit Pelindung. Okay, buat apa je, Tahu pun tak larat kan. tak larat nak Dah cakap pun sakit kaki lah sebenarnya, penat lah. penat lah. Bawa pemakan pun dah rasa Itu lah tu. mengantuk lah. Jadi kita orang buat apa je hari ni, kita pergi Bukit Pelindung. Jadi korang tahun baru ni, pada first tahun baru ni, birthday, korang buat apa sebenarnya? Cuba komen kat bawah. Mungkin korang tidur je ke. Komen kat bawah, okay? Alright, pun buat apa je, bukan buat podcast satu-mata. Kita akan buat macam-macam lagi lah untuk tahun. See you guys. I see you. Assalamualaikum.